Topik kita hari ini berkenaan dengan prosedur pembatalan pendaftaran bagi kenderaan yang musnah. Dah tahu syarat, dah tahu caranya macam mana nak buat permohonan dan sebagainya, tapi kita nak tahu jugalah proses permohonan ini untuk diluluskan mengambil masa berapa lama? Terima kasih DJ. Proses pembatalan ni hanya mengambil masa kurang daripada 30 minit selepas kita terima permohonan di kaunter. Maknanya terus buat dekat situ lah. Terus proses. Lengkap dan kita proses. Setelah kita terima permohonan, maknanya petugas kaunter akan membuat semakan dokumen serta maklumat di dalam sistem MySikap lah, di sistem MySikap JPJ, untuk memastikan semua permohonan tersebut adalah lengkap dan teratur. Kemudian kita akan juga semak ke atas identiti pengenalan diri pemohon bagi memastikan permohonan adalah dikemukakan oleh pemilik atau waris atau wakil yang sah. Setelah semuanya lengkap, betul dan sempurna dan akan diproses melalui sistem MySikap, pihak JPJ akan mencetak satu surat dipanggil surat JPJ K1D, iaitu surat pembatalan kenderaan di bawah kaedah 13 subsection 2 Kaedah-kaedah kenderaan motor pendaftaran dan pelesenan 1959 yang mengesahkan bahawa pendaftaran kenderaan tersebut telah pun dibatalkan, dan satu salinan surat tersebut akan diserahkan kepada pemohon untuk simpanan sebagai pembuktian. Alright. Okey, itulah sebenarnya cukup mudah. Pantas sebenarnya 30 minit saja. Maknanya kita datang buat permohonan, tunggu sekejap, 30 minit selesai. Okey, jadi apapun di penghujung pertemuan kita ni lagi 4 minit menuju jam 11 pagi, sebagai kata-kata akhirlah